Hari ni kita akan main game Cat Mail Ko. Dalam game ni kita sebagai kucing yang perlu urus post lah. Macam pejabat post lah, kita perlu urus pejabat post. Okay, kita main single player. Jom kita mula. Play tutorial dulu. Okay, kita main tutorial dulu. First day of work, I hope everything will be fine. Next, I heard the old postman retired. Too bad he could be here on my first shift. Kind of strange to be on the other side of the counter. Kita pula kena urus barang-barang. Movement double shift tempat semua sama. Okay. Call customer. Call. Woi budak. Yo, the parcel is for my mom. Her last name is Telcatcher. Telcatcher. It's a big box. I'm building a cardboard castle. Kena cari nama lo. Nama lah dah. Telcatcher. Tak dah. Telcatcher. Ni. Expect. Bodai T. Ni T ke dia? Betul. Dia. Betul lah. See ya. Look at the map. Mana map? Ni dia map. Inbound and outbound. The post office handle two type of parcel. Those for Cat Island, which will be required at the counter, and those for other destination which will leave the island. Ada dua tempat, Cat Island dengan Port Windy. You are here, okay? Call customer. Budak lagi. Hi, I like to send that. Be careful with that. Bye. Tu pula. Open the stamp mode by pressing F with the parcel in hand. F. Destination lah ni. Ni kan. Port Windy dia, Port Windy sini. Tak. Windy. Look at the wakeboard. How to wait a parcel. Each parcel require a certain number of stamps based on its weight. Any stamp in the correct category are accept, only the number matter. Tak. Ni apa? Biru apa? 4 stamp kena. 4 stamp, kena stamp mode. Oh, kena pakai ni pula. Ni apa? Constraint. Decorative. Wait. Tebu mana? Ada 6 je ni. Tebu matahari. Tak sini. Tak boleh tak. Kat sini. Untuk ikan. Untuk boat. Kat sini boat. Okay. Time move forward every time a customer is specified, so take your time. Ni dah check berapa. Ni letak nah. Yang kita dah siap ni. Letak sini ya. Letak situ lah. Customer kena 5 customer. Put there, I like to send that shipment. Kedua Port Windy. Port Windy F. Destination Port Windy. Tu berat berapa? Part dia biru. Wish, tengok ringan 4 kali. Tak sini. Tak matahari.
tekan. Letak kat atas. Tak sini nak. Pusing rotate. Ni. Okay. Ya, cukup pak. Tak ni. Okay. Satu lekor kotak. Buat bindi juga. Terbalik. Ni berapa stamp kena? 4 juga. Untuk matahari. Untuk matahari terbalik. Okay. Cukup pan. Let's go. Ni orang yang sama atau tak sama? Mana lagi? Top is for my wife with bug sitter. I was told that it is almost my weight. Ha? Macam mana tahu berat hang? My height bukan my weight, my height silap pun. Mana saya tinggi dia? Kenapa? Ni. Nama dia apa? Wait, bug sitter. Mana ni? Alamak. Jatuh pergi terabung ni. It looks like somebody did want you to see this mess. I wonder what behind this huge pile. Tu dia banyak belakang ni. Tu. Banyak dah mata. Tepi. Okay, siap. Lagi satu ke? Hi, the parcel is for my mum. Her last name is Fish Brace. My packet is supposed to be huge. Okay. Ni. Fish Brace nama lah kena F, bukannya B je. Oh ni? Betul. Thank heaven. Empty the boat. During task, the counter closed and the captain arrived to fulfill his request to progress. Okay. I did my job, now do yours. You are kind of new here. Have you met Charlie? My old pal, he used to work here but I heard he retired. It's been a long time. I hope he okay. Don't just stand here there. You are blocking the light. The sea is calm. The man walks off itself. Move along. Janggut. Ni kalau kutuk lah ayak macam mana dah? Kucing kan tak suka ayak. Dia kena ambil ni kan? Ambil kita susun ni. Talk to the captain to know which person he needs. Load the boat as much as you want and ring the bell on the dock once you certify. All cleaned up. Now bring all your deliveries from Port Windy. Okay, dia kena ambil hak kita ni. Kita buat tadi. Ni Port Windy ke? Port Windy ke? Oh, banyak. Okay, kita ambil yang baru sampai kan. Kau ambil yang besar tu, tak atas. Besar tu. Ni. Dia tak atas lah. Boleh. Kita ambil ni. Tak depan ni boleh. Boleh. Ada lagi. Nak pergi tinggi je lah.
Tengok. Actually, oi. Tak mak dah. Tak boleh berapa kena perang. Tu dia. Okay. Ni bah. Tidak, bapak Windy. Lagi, bapak Windy dah. Kan. Oh ni? Dia susun tempat dia. Saya kecil-kecil je boleh, kecil-kecil. Kau dah boleh je kot. Dah tinggi sangat dah. Jom. L. Iya. Oh lebih ya. Aduh. Tak boleh lah. Ni deh. Okay. Jangan sependek merah tu. Jawab lah. Next shift. Just buat shift lain nak. Unlock scanner. Gula X-ray. Barang nak. The night work just like the days. Just satisfy customer request and have fun. Oh ada malam tak? Tak lah. Oh ni. A single parcel on the conveyor belt to scan it. Find the scanner detect anything at the stamp that match the indicate consistent to the parcel. You only need to do that for the parcel customer give you. Saya tak tahu aku nak main stiker apa. Meow. For the scanner operational, you will now handle fragile and heavy parcel. Fragile parcel can have anything above them. Oh, heavy parcel will crush everything under them. Damage to parcel happen into shift. Berat tak boleh tak atas. Ringan. Yang ringan ke kena tak bau atas. Good day, I like to send this shipment. Kita scan. Oh ya. Ni apa? Oh, masuk dah. Boleh. Masuk dah ringan ke apa? Oh. Yang ni ringan lah. Yang ni ringan, ni berat yang aku pegang. Tapi walk windy kan. Sikit lah bagi dia. Nampak macam real. Oh kena tok. Berat. Ni berat. Baik tulis kan. Ni ringan. Oh windy. Okay. Ringan betul. Satu stem lah. Demi ikan. Okay. Preling aku tak faham. Ni kau kena ringan lah. Okay. Berat ni kita nak letak mana? Ni kucing. Tunjuk kat mana. Letak atas. Sekejap pusing-pusing bagi nampak. Okay. Panggil. Meow. Hi, do you have my package? The parcel is for my mom. Her last name is Quill Hunter. It is mid-size package with a call all around, huh? Kan?
Kan juga. Kan. Oh ni. Ya, try. Betul. Thanks, have a good day. Panggil. Meow. Greetings, my name is Nigel Nose Loop. It is just a letter. Meow. Oh lah, nama ni Nigel. Ah, Nigel ya. Apa? Caramel. Siapa dia lah nama kucing tu? Mana? Lekan ni ada letter. Oh ni? Jom. Meow. Have a nice day. Yes. Lagi. Meow. Good day. I like to send this shipment. F. Port Wednesday. Berapa berat tengok. Mainan saja. Satu stiker pula, satu stamp. Meow. Ui, berat. Port Wednesday. Apa stiker lah. Apa? 6 stiker. 6 stamp ke stiker stamp orang bagi kan? Oh, pak. 6. Okay. Jangan tak ni. Berat kena duduk bawah. Tak berat kena buh je kan tak? Ni. Dia ringan. Dia kena antek kat pot kita tok sekat ni. Okey. Tu. Manggil. Sup, if for my was Nigel. Logo yang sama ke? Lush Pow. I was told that it is almost my height. Bukan. Oh ni? Thanks, have a nice day. Okay. 10 orang lah kita tu. Meow. Hello, I bought something to the ship. Okay, hello. You fragile. Oh, kalau fragile kan. Oh. Kalau naik kacau pecah tu baru tu. Saya baru nak tahu. 2. Kita kena buat 2. Bukan ya. No. Yeah, the man is here. Awak duduk belah sana pula. Okay. Oh ya. No. Let me check. Ish, tak nampak dah banyak apa. Let me check on my road map. Port Windy. Alright, let's get going. Port Windy. Kita cari Port Windy, barang pokok. Barang Port Windy. Hui yo, kuatnya aku ni.
Kita kena buang dulu ni. Tok tepi dulu. Tinggi sangat. Alamak. Tak celui. Bagi besar sikit je lah. Great. So kita simpan dulu tu ni. Okay. Jom. Boleh belah dah. Hei. If. Kau ni tak rehat ah, baru dia kerja 24 jam dah kau ni, kucing ni. Hebat dia kucing. Belah orang kita panggil 12. Ayo, banyak barang. Hello, can you take care of that? Ready. Kan lu kena ni tak? Okay. Fragile. Nampak mana? Satu. Okay. Susun tu ni. Ni. Okay, tak kena buat apa. Kena berat stiker lah. Poster. Stamp tak ya? Oh my god. Oh. Yang kecil saya boleh letak sini, yang besar sini. Aduh. Tu apa? Lebih hijau ni biru ni kan. Pak. Kena pak post stamp. Okay. Buat windy. Delete buat ni. Delete. Okay. Tambah sini. Dia nampak kan. Okay, tak sini. Banyak lagi. Kalut. Dia tak perlu tak tu. Pak stamp. Pak windy. Pak stamp. Dia buat bentuk lah. Okay, cukup. Panggil. Meow. Sup? It's for my wife, Jet Tiny Beans. It mid-size package with a cord around. Mid-size. Apa? Jet Tiny Bean. Yo, ni apa? Grand opening. Tak nak. Sini. Ha? Tok depan lah. Tak jumpa lah. Mana? Oh tu. Ayo. Okay, dah jumpa. Hai, lama. Lagi. Meow. Hello, can you take care of that? Meow. Okay tu. Tak perlu. Dia ni perlu. Kaca fragile.
gold stamp. Oh, the destination. Okay. Thank you untuk hati ya. Ni lah Port Windy ya. Lagi. Hi, do you have my package? The parcel is for my mom. Her last name is Night Eyes. It's a small box. Oh ni trap. Okay. Lagi. Hi. The parcel is for my mom. Her last name is Big Belly. It's a box with handle easy to carry. Apa nama Big Belly ni? Kita big box ah. A box with handle. Ni. Oh tu ada handle tepi. Okay. Lagi. No. Sorry to bother you. It's for my wife, Nigel. It's a small box, nothing special. And kat mana? Oh ni? Siap. Captain arrive. Dah susun semua. Cepat. Koyok sikit lah tu. Port Windy, dia pick up Port Windy. Cari yang Port Windy ni. Dah jalan. Pi. Rambut. 13 stem. Next shift. Room. Tempat baru lah. Sunny Shores. Aku rasa aku nak susun dulu barang-barang. Kita susun lah. Ni semua. Oh ni Sandy Shore lah. Pertama Port Windy. Ni franchise ni. Itu mah. Tak, kita susun dulu. Sabar. Susun dulu.
belakang ni. Aduh. Ambil kunci. Kunci buka sini lah, tengok mana. Aish. Some person will need to stay in the cool room to do not get damage. Check the person customer give you with the scanner and add the matching stamp and store them properly. Okay. Ay, apa ni? Dia mat kucing tu nama Charlie ni mana? Tak nak. Tak boleh. Okay. Letak sini lah. Haa. Ni berbalik tak? Oh lah. Sini boleh letak. Dia letak situ. Haa ni. Letak ni. Oh. Tak tahu. Tempat baru. Sunny Shores. Ni banyak ni bos. Sini ada juga. Jadi kita mulakan shift kita. Meow. Hello, I brought something to share. Scan lo. Sejuk dengan fragile. Tak kena nama. Ni dengan sejuk. Ni kat mana? Sandy Shore lah. Oh. Sandy Shore. Okay. Ni berat mana tak tahu lah. Kuning 2. Stamp. Sandy Shore aku tak sini. Okay. Lagi. Meow. How do you do? I'm Ozzy. Good eyes. Be cautious with a fragile box. Aku rasa tak ada barang hang lah. Tak jumpa sushi pi pun dah. Mana kan semua dah. Oh ni. La ilaha illallah. Alamak. Okay. Meow. Hello, sorry to bother you. It's for my wife, Luka Chin Crash. You look strong enough. It is really lightweight. It is really not lightweight. Okay, berat. Berat ah. Nama? Luka King Crash. Luka K. Oh ni? Okay, dia jumpa. Easy. Lagi. Meow. Greetings, I'm Queenie Waggy Tail. It's a box with handle easy to carry. Alamak. Ni ya. Yalah ada depan mata je. Depan mata. 22. Banyak kan. Sandy Shores. Tak perlu. Berat mana? Satu stamp. 4. Sandy Shores. Satu. Tak perlu. Timbang. 2 stamp.
Pan nang kerok lagi. Meow. How can you take care Meow. Pok Windy? Orang berak. Pok Windy. Ni sampai berapa eh? 6 stem. Bus stem yang sama. Itu dah berat. Okay. Hey, let it works. Okay, siap. Ni kat mana? Port Windy kan? Dia pergi mana? Port Windy lah. Kita bubuh base semua. Ada lagi Port Windy. Dia kena sejuk. Kena sepanjang sejuk. Aduh, aku baru tanya. Windy. Benda sejuk. Aduh. Pintu tu dia. Ada lagi tak? Dah jalan. Naik ke? Hui. Aku rasa sampai sini je kot untuk game ni. Melekat. Kita dalam game ni kita jadi postman. Aku tak tahu ada apa belakang ni. Mungkin kita baik kalau kita ambil banyak-banyak mungkin dia jadi kurang. Hak ni bersama mana hak ni dia jadi kurang kalau kita ambil barang ni. Okay, aku tinggal di sini kot untuk game ni. Siapa tengok, terima kasih. Okay, bye bye.